sejarawan Malaysia. Yang ada pun Dr. Ramlah Adam belum, tak banyak buku yang dibuat. Nasib ada sejarawan Tuan Haji Mat Radhi. Orang ni dia tak suka sejarah. Sejarah ni orang tak suka, tuan-tuan. Tambah lagi warisan, kalau boleh semua dia nak tukar baru. Apa yang nak tukar baru tak tahulah. Tuan Haji Rahmat je lah yang tahu, saya tak tahu. Warisan ni kalau negara-negara bertamadun tinggi ni, dia akan kekalkan dia. Warisan dia, sejarah dia. Dan tambah lagi sejarah negara kita ni kecil, negara kita ni baru lagi, tuan-tuan. Dah dibawa pula ke luar negara. Dokumen-dokumen penting ni dibawa ke luar negara, ke British, Belanda dan sebagainya, oleh penjajah. Nanti saya berhasrat nak buat satu buku lah. Bukan buku saya lah, buku tentang ringgit ni. Sekurang-kurangnya ada referen, rujukan pada masa akan datang. Jadi saya nak ucapkan tahniah lah kepada Tuan Haji Mat Radhi yang menulis tentang sejarah perubahan Surah Al-Nurul Hidayah. Mudah-mudahan risalah tersebut, dokumen tersebut akan menjadi dokumen rujukan ataupun khazanah negara pada masa akan datang. Yang ketiga, saya nak ringkaskan ucapan sebab tuan-tuan dah tadi dengar ceramah, laut dah mula keluar masuk. Saya nak pendek lepas ni. YB Ketua Bahagian panggil mesyuarat, lepas tu ada mesyuarat MPP lagi. Tuan Sarap pun nak kena pergi. Saya nak ringkaskan aja tuan-tuan tentang senjata yang ada pada umat Islam ni, seperti yang disebut Ustaz Zul tadi, dah mula jarang digunakan. Saya nak tambah sikit je. Senjata yang ada pada umat Islam jarang digunakan, malah dah macam sekarang ni setengah-setengah tak nak gunakan. Ditambah lagi dengan asakan daripada pahaman-pahaman lain di negara kita. Sebenarnya senjata ialah doa dan juga zikir. Doa tu senjata umat Islam, zikir pun senjata umat Islam. Tapi hari ni orang dah tak nak berdoa, tuan-tuan. Kalau tak percaya, tengok lepas main Jumaat, habis saja imam beri salam, motor dah berbunyi. Saya boleh gila dia, agak dia pakai lompat lah motor tu. Salam tu lompat, motor tu berbunyi. Dan ketika saya semayang dekat masjid Bentara Luar, Masjid Bentara Luar, budak-budak kita ni dia pergi masjid dalam pagar, tapi dia tak semayang. Dia duduk aja kat desa. Dia pergi masjid hari Jumaat tapi tak semayang. Ini pahaman baru lah sangat, ajaran apa tak tahu, mazhab mana lah. Mazhab apa saya tak tahu, Cak Rahmat yang kita kata. Ini berlaku. Tambah lagi doa, tuan-tuan. Ada setengah orang bila lepas main Jumaat tu imam doa, ada orang ni ada bab-bab tertentu dia terus letakkan tangan ni. Ada? Saya tak faham. Kalau ada berlaku apa-apa doa kat Johor ni, doa apa, binatang pun kita doakan, pokok pun kita doakan, apa salah? Tapi kat tempat kita dia letak doa, lepas tu disambung dia buka balik. Ini satu pahaman lain. Saya tak tahu Ustaz Rahmat lepas dia terangkan lah. Saya serah pada naik kadi kita lah. Sebab kita yakin, tuan-tuan, bahawa Tuhan Maha Pemurah, Maha Mengasihani. Setiap doa kita, insya-Allah Tuhan akan kabulkan. Dan kita jarang nak berdoa, apalagi nak berzikir, tuan-tuan. Senjata yang paling ampuh, yang paling kuat untuk umat Islam. Dan saya nak ucapkan tahniah lah kepada kumpulan Aujakan yang sebelum memulakan majlis tadi ni dah buat zikir. Dan kita berdoa, kita berharap zikir yang dibuat ni akan melimpah, tuan-tuan. Rahmatnya ni bukan setakat untuk Sungai Dulang, tapi ke Rengit, ke semua tempat. Kita bersyukur kerana ada lagi kumpulan yang berzikir dan rahmatnya, limpahannya berterusan untuk kita. Besok kalau kumpulan ni dah tak baca zikir, rahmat nanti, nikmat yang kita dapat ni, tuan, dia tarik balik seperti yang mana berlaku di negara-negara Islam yang lain. Malam semalam kita tengok